Tahulah awak tu dah menantu Datuk, tapi awak tu dah level CEO ke? Humairah melangkah masuk ke dalam biliknya dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Tudung yang masih terletak di kepalanya dicampak ke atas katil tanpa peduli. Dia segera menukar pakaian pengantin yang dirasakannya begitu merimaskan. Perasaan geram menyelubungi dirinya. Dia tidak pernah membayangkan dirinya, seorang anak orang kaya, akan berkawin dengan seorang lelaki biasa, seorang pemandu. Apa gunanya memakai gaun mahal jika pengantin lelakinya hanyalah seorang lelaki kampung? Dia merasa maruahnya tercalar, egonya tercabar, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan orang lain setelah perkawinan ini. Walaupun Puan Sri Zabeda sudah memohon maaf kepadanya atas segala yang terjadi, hatinya tetap membara. Betapa bodohnya dirinya kerana membiarkan perkara ini berlaku. Dia telah membuat keputusan yang paling salah dalam hidupnya. Kini, dia tidak mendapat apa-apa selain bala. Perkawinan ini adalah satu kesilapan. Satu keputusan terburu-buru yang tidak sepatutnya diambil. Dia masih terngiang-ngiang kata-kata Amiruddin, suaminya, sebelum mereka berkahwin. Lelaki itu dengan tenangnya menetapkan dua syarat. Istrinya harus menutup aurat dan menjaga solat. Humairah tidak menyangka Amiruddin akan berani menetapkan syarat seperti itu kepadanya. Sejak bila dia tidak menunaikan solat? Sejak bila dia tidak tahu bahawa menutup aurat itu wajib? Syarat itu seolah-olah satu penghinaan terhadap dirinya, seakan-akan dia seorang wanita yang jauh dari agama. Walaupun di hadapan Amiruddin dia tersenyum manis dan berpura-pura menerima syarat itu dengan rela hati, di dalam hati dia membentak dan menyumpah-nyumpah lelaki kampung itu. Ketika matanya jatuh pada cincin emas murah yang melingkari jari manisnya, rasa jijik semakin menebal di hatinya. Cincin itu tidak layak berada di jarinya. Cincin yang dipilih oleh seorang lelaki seperti Amiruddin. Tanpa ragu-ragu dia menanggalkannya dan meletakkannya di atas meja solek. Dia tidak akan membiarkan dirinya memakai sesuatu yang murah dan tidak bernilai. Sedang dia berangan untuk melupakan semua ini, pintu bilik diketuk. Humairah merasa semakin marah. Dia tahu siapa yang berada di sebalik pintu itu. Bukankah lebih mudah jika lelaki itu masuk sahaja tanpa perlu mengetuk? Bukankah ini juga biliknya? Tetapi Amiruddin tetap dengan sikap sopannya, sesuatu yang membuatkan Humairah semakin menyampah. Akhirnya, dia membuka pintu dengan perasaan malas. Amiruddin masuk dengan membawa dulang makanan dan sebuah beg plastik di tangan kirinya. Dia menyedari Humairah makan sedikit sahaja semasa majlis tadi dan ingin memastikan istrinya tidak kelaparan. Namun perhatian itu langsung tidak dihargai. Humairah dengan suara dingin menolak makanan yang dibawa suaminya, mengatakan dia tidak ada selera. Amiruddin tetap tenang dan hanya mengingatkannya bahawa membazir adalah satu perbuatan yang tidak baik. Tetapi bagi Humairah, lelaki itu hanya mahu menunjukkan dirinya lebih baik, lebih mulia. Dengan nada sinis, dia membalas bahawa perkawinan mereka juga merupakan rezeki bagi Amiruddin, rezeki yang tidak boleh ditolak kerana dapat menjadi menantu orang kaya. Humairah terus menyerangnya dengan kata-kata sindiran, mengkritik cincin murah yang diberi suaminya, dan menyatakan betapa tidak berkelasnya pilihan itu. Amiruddin tidak menunjukkan sebarang reaksi marah, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan riak kecewa di wajahnya. Humairah tahu lelaki itu tidak akan membalas kata-katanya, tetapi dia tidak peduli. Dia sudah membenci perkahwinan ini, dan dia ingin Amiruddin tahu bahawa dia bukan istri yang akan menerimanya dengan mudah. Dalam kemarahan dan dendamnya, Humairah menetapkan syarat baru kepada Amiruddin selepas perkahwinan mereka. Jika Amiruddin menetapkan syarat sebelum berkahwin, maka dia juga berhak melakukan perkara yang sama. Dia mahu lelaki itu memanggilnya sebagai Cik Humairah setiap kali mereka berdua. Dia tidak biasa dipanggil dengan nama sahaja oleh seorang pemandu, dan walaupun Amiruddin kini suaminya, dia tetap mahu menetapkan batas. Amiruddin menerimanya tanpa bantahan. Tetapi itu tidak cukup untuk memuaskan hati Humairah. Dia mahu lelaki itu tahu bahawa dia tidak pernah menyukai perkawinan ini dan tidak akan pernah menerimanya sebagai suami. Namun Amiruddin ternyata sudah mengetahui segala-galanya.
Dia tahu bahawa perkahwinan ini hanya satu cabaran yang dilemparkan oleh Puan Sri Zabedah kepadanya. Dia tahu Humairah tidak pernah benar-benar ingin berkahwin dengannya. Humairah terkejut apabila mengetahui bahawa Amiruddin telah diberitahu segalanya oleh Encik Rafiq. Tetapi apa yang lebih mengejutkannya adalah reaksi lelaki itu. Dia tetap mengatakan bahawa dia berkahwin dengan Humairah kerana keikhlasan, bukan kerana terpaksa atau kerana dia mahu mengambil kesempatan atas kekayaan keluarga Humairah. Amiruddin menyerahkan satu hadiah daripada kakaknya kepada Humairah. Humairah membukanya dengan rasa tidak senang dan sebaik sahaja melihat isinya, dia bertambah marah. Tudung berwarna biru, warna yang menjadi kegemarannya. Bagaimana mungkin kakak iparnya tahu? Rasa benci kepada wanita yang tidak pernah ditemuinya itu semakin membuak-buak. Dalam kemarahannya, tudung itu dicampak ke lantai. Amiruddin terkejut dan segera mengambilnya. Dengan nada tegas, dia melarang Humairah menghina kakaknya. Dia menjelaskan bahawa tudung itu dibeli dengan susah payah oleh kakaknya dan dia tidak mahu sesiapa memperlekehkan wanita yang paling dihormatinya itu. Humairah menyedari Amiruddin benar-benar marah. Dia tidak mahu memperpanjang pertelingkahan, lalu berpura-pura mengambil tudung itu semula dan menyimpannya dalam almari. Namun, kata-katanya tetap tajam. Dia dengan sinis mengatakan bahawa dia akan menyimpan tudung itu sampai mati hanya untuk menyenangkan hati suaminya. Apabila Amiruddin bersiap untuk keluar dari bilik, Humairah berasa tidak senang. Jika dia tidur di luar, keluarganya pasti akan bertanya, dan itu hanya akan menyebabkan masalah kepadanya. Dengan nada yang tegas, dia menyuruh Amiruddin untuk tidur di dalam bilik. Walaupun Humairah menegaskan bahawa perkahwinan mereka hanya sekadar di atas kertas, Amiruddin menolak idea itu. Dia tetap menganggap perkahwinan ini sebagai sesuatu yang sah dan akan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Kata-kata itu membuatkan Humairah sedikit gelisah. Akhirnya Humairah mengambil bantal dan melemparkannya ke lantai, menyuruh Amiruddin tidur di situ. Amiruddin tidak membantah. Dia sudah biasa hidup sederhana dan tidak kisah tidur di mana-mana. Humairah cuba menyindirnya tentang baju yang dipakainya, tetapi Amiruddin tetap tidak terkesan. Dengan rasa puas, Humairah berbaring di atas katilnya, lalu bertanya dengan nada sinis sama ada Amiruddin reda atau tidak kerana tidak tidur sekatil dengannya. Amiruddin hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kerana mengizinkannya tidur sebilik. Humairah akhirnya memejamkan mata, merasakan dirinya telah menang dalam pertarungan ini. Namun, jauh di sudut hatinya, kata-kata Amiruddin tentang tanggungjawab seorang suami dan doanya untuk istrinya terus bermain di fikirannya. Tanpa disedari, hatinya sedikit terusik, tetapi dia menolak sebarang kemungkinan bahawa dia boleh menerima lelaki itu dalam hidupnya. Bagi Humairah, ini hanyalah permulaan kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kebencian dan penolakan.